Okay, bismillah, kita study tiny gap up yang fail hari Isnin 6 April. Okay, jom kita tengok setup dia dulu. Okay, setup dia kat sini ada uptrend. So, opening hari Isnin, dia jatuh, dia spike ke bawah, lepas tu dia naik slow. Ini mungkin dia nak try reverse dulu. Tapi masih dalam sideways kan, kalau kita tengok overall. Tapi untuk short term nampak macam ada sikit uptrend. Lepas tu volume pun volatile kat resistance. Lepas tu flat, time buat consolidation. Kat sini dia flat, ada test, lepas tu dia breakout. Tapi breakout ni tak jadi sebab mungkin dia mungkin dia tiny gap up. So body dia kecil kan. So body dia kecil, dia gap up cuma body kecil. Nampak macam satu nampak macam weak lah, weak. Yang kedua nampak macam indecision. So bila memang dia gap, tapi bila body dia kecil nampak macam ada kelemahan. So kita tengok akhir gap tu dia macam mana, baru kita boleh simpulkan adakah candle tu siapa yang menang, adakah buyer yang menang ataupun seller. Tapi kalau buyer, okay, ini memang buyer menang, tapi buyer yang lemah. So mungkin bukan tempat yang tepat untuk kita entry lagi. Mungkin kita kena tengok candle-candle yang seterusnya lah. So kalau ada breakout candle yang cantik, baru kita entry balik. Tapi kat sini kalau dah terentry, mungkin cut loss kita below resistance, dan lepas tu kita boleh exit kat sini lepas dia atas. So kita exit kat sini sebelum kita tengok selepas tu dia jatuh dengan lebih banyak. Okay, itu je untuk study tiny gap up. InsyaAllah kalau kita jumpa lagi setup macam ni, kita boleh hold dulu sebelum kita entry. Wallahualam.